Tengok ni guys, ini GWM Way G9 MPV besar mewah dengan teknologi PHEV tapi dengan harga yang cukup menarik. Let's check it out. Harga dia RM270,000. Memang tak murah, tapi dalam konteks MPV besar di Malaysia, boleh kira mampu milik jugalah. Misalnya kalau kita compare dengan Toyota Velfire yang biasa, ini hampir RM200,000, lagi rendah. Velfire Hybrid pula lebih RM500,000, 2 kali lagi mahal dari model ni. Next to GAC M8 pun satu lagi MPV PHEV yang ada di Malaysia ni, ini lagi murah RM100,000. Banding dengan MPV elektrik brand China pun, ini juga paling murah. Denza D9, Xpeng X9 dengan Zeekr 009 semua pun lebih dekat kepada RM300,000 ke atas. Dan sebenarnya harga ni tak jauh beza pun dengan Kia Carnival diesel yang baru tu. But obviously ini jauh lebih besar dan premium. Sebelah MPV Recon pun aku rasa ini lagi value for money. Toyota Velfire dengan Alphard yang generasi paling baru tu, paling murah pun sekitar RM260,000 juga. Dan kalau kereta Recon tu tak ada proper warranty, GWM bagi 6 years vehicle warranty, 8 years hybrid warranty dengan 5 years free service lagi dengan model ni. But of course, korang mesti tanya juga, Way ni brand apa? Basically, ini jenama premium bawah GWM untuk model-model yang lebih mewah dan advance. Nama dia pun diambil daripada founder GWM sendiri, Jack Way. Untuk Malaysia, kita ada satu variant saja tapi full specs habis. But having said that, kita dapat versi yang paling pendek sekali. Dekat China, kereta ni ada 3 pilihan, 5 meter, 5.3 meter dan paling panjang sekali 5.4 meter. Macam mana pun, versi pendek ni dah pun lagi besar, lagi panjang daripada Toyota Alphard dan Velfire. Dan GWM Malaysia cakap, saiz ni lagi bagus nak masuk parking lot kat sini. Any longer than this, nanti susah nak parking dan mungkin tak muat pun. Plus, versi short wheelbase ni, dia nampak paling proportionate sekali. Yang lebih panjang tu dah start nampak macam van cargo sikit. Anyway, dari segi styling, G9 ni dia ada full chrome grille dekat depan dengan design waterfall. Dekat belakang pula, lampu dia is inspired by China's bamboo forest. Overall, nak cakap MPV ni lawa atau handsome? Tak juga. Nampak sangat lah ini design daripada China. But at least kita dapat versi yang paling latest sekali. Yang aku tak suka, line Ninja. Obvious sangat dia copy Alphard dengan Velfire lama. Rim dia 18 inci, tak adalah besar sangat, tapi dengan tayar tebal ni dekat dalam jadi lebih selesa. Dan tayar dia pula pakai Michelin Primacy 5 Energy. Ini model baru spesifik untuk new energy vehicles. Yang lebih menarik, GWM ada buat local R&D tuning untuk sistem suspension kereta ni. Dia ada test naik dan turun genting lagi, so dia punya handling dan keselesaan memang padan dengan jalan Malaysia. Suspension dia pun dipakai jenis spring and dampers biasa, bukan air suspension macam brand lain yang tu lagi susah nak maintain later. Dekat dalam ni pun GWM ada adjust sikit dia punya aircon compressor so dia boleh handle kita punya cuaca panas. Inilah yang kita nak daripada brand-brand from China. Nak masuk Malaysia, kena buat local tuning dulu. Jangan bawa masuk terus je. By the way, dashboard dia pun kita dapat versi yang paling latest sekali. Baru je keluar dekat China tahun lepas. Untuk Malaysia, kita dapat 2 pilihan warna. Hitam macam ni ataupun a brown option yang nampak lebih kepada orange. Yang tu a bit over lah. And like I said earlier, kereta ni memang full spec habis. Dekat depan ada dedicated sunroof, rear view mirror versi digital dan skrin besar dekat tengah ni complete dengan Apple CarPlay and Android Auto. Audio system dia pun ada 21 speaker lebih 2400 watt. Selain tu, windscreen dengan kaca pintu depan dan belakang semua pun pakai double glazing and dia tambah lagi active noise cancellation. So masa bawa dalam highway, kereta ni memang senyap je. On to quality, part atas, tengah, pintu semua pun ada soft padding dan headliner dia rasa macam Alcantara. Yang aku tak suka, trim-trim kayu ni nampak sangat fake dan ada jugalah part plastik yang rasa keras dan murah sikit. Nak masuk dekat belakang ni, dia punya step dia tak adalah tinggi sangat. So untuk anak-anak kecil dan warga emas,
tak payah panjat susah-susah lah. And dekat tepi ni dia ada grab handle lagi untuk yang pendek dan yang tinggi. Dah masuk dekat dalam, kerusi Captain ni memang sangat-sangat selesa. Ruang besar gila, kulit Nappa dan dia ada function ventilation dan 10-point massage. Paling cool sekali dia ada zero gravity one touch recline function. Yang ini dia bukan turunkan backrest sahaja, the entire seat sekali naik. Selain tu dekat atas dia ada sunroof even though it's not that big. Ada dedicated aircon controls, aircon vent untuk semua penumpang, ada meja untuk kerja atau makan dan dekat bawah ni ada fridge or heater lagi. Tempat taruh minuman ni boleh akses dari belakang ataupun depan dan dia ada offline mode lagi. Dengan engine off, dia boleh stay sejuk ataupun panas selama 24 jam. Satu lagi dekat atas ni, dia tak ada rear screen as standard, tapi for the first 1000 customers, dia akan bagi free 15.6 inch rear display. Baris ketiga pula, not bad. Kerusi dia betul-betul selesa dan dia sangat lebar. Senang nak masuk 3 orang dewasa dekat belakang ni. Tapi sebab ini versi yang paling pendek sekali, legroom dia okey sahajalah. Memang boleh muat orang dewasa tapi kena compromise sikit lah dengan kerusi depan. Yang peliknya untuk teruk ni, dia downgradekan sikit leather daripada Nappa leather jadi leather red. But the difference is not that obvious lah. Yang aku suka sebelah kiri ni ada Isofix anchor so korang boleh muat 3 baby seats kat dalam kereta ni. Ruang boot dia pula dengan semua kerusi naik memang tak besar, sekitar 200 liter sahaja. So kalau korang nak masukkan barang yang besar, memang kena lipat kerusi belakang ni lah. Tapi yang ni tak boleh fold macam biasa, dia cuma bagi tolak ke depan sahaja. Space dia memang besar tapi kerusi tu makan ruang banyak. GWM cakap kerusi ni tak boleh lipat sebab dia insist cushion dia tebal dan lagi selesa. Tapi kalau korang memang plan selalu nak bawa barang besar dalam your MPV, yang ni kurang praktikal sikit. Model lain macam Kia Carnival dengan Xpeng X9 tu boot lagi besar. And by the way, G9 ni dia tak ada spare tayar, so spoil sikit lah. Next, jom cerita pasal dia punya Hi4 Hybrid Intelligent 4-Wheel Drive System. Ini powertrain PHEV ataupun plug-in hybrid. Dan untuk model WG9 ni, dia ada engine 1.5 liter 4-cylinder turbo, motor dekat depan dan satu lagi motor di belakang. Yang lebih unik, motor di depan ada 4-speed transmission, motor belakang pun ada 2-speed transmission. GWM buat macam ni, so dia boleh offer dua-dua low speed performance and high speed efficiency. Dia punya combined power output dengan engine turbo dan 2 electric motor sangat-sangat tinggi, 442 PS dan 642 Nm. Jadi walaupun MPV ni serius berat gila 2.8 tan, dia masih boleh pergi daripada 0 ke 100 dalam 5.7 saat sahaja. At the same time, sistem PHEV ni ada bateri yang sangat besar, 44 kWh, sebenarnya lagi besar pun daripada a few electric vehicles macam Proton EMAS 5. Tapi dia pakai bateri jenis NMC ya, bukan LFP, dan GWM cakap dia boleh jalan sebanyak 170 km in full EV mode. Tapi itu NEDC lah. Kalau WLTP sekitar 145 km macam tu. Campur sekali dengan minyak full tank 58 liter, dia boleh jalan sekitar 1000 km NEDC ataupun 850 km WLTP. Teknologi PHEV macam ni memang paling ideal lah untuk body style MPV. Hantar anak pergi sekolah, hantar bos pergi kerja, boleh jalan in full EV mode. Dan kalau korang boleh charge setiap hari, memang tak sentuh langsung pun minyak petrol tu. And kalau nak pakai MPV ni jalan jauh, balik kampung, boleh isi minyak macam biasa je. Inilah the best of both worlds. Basically, bawa dalam bandar dia senyap dan smooth macam EV. Tapi nak jalan jauh, tak payah nak buang masa cari charger. By the way, GWM punya Hi4 plug-in hybrid system ni antara yang paling advance sekali in the industry. Dia boleh jalan pakai macam-macam configuration. Electric rear wheel drive, electric front wheel drive, hybrid rear, hybrid front, hybrid all-wheel drive, petrol only pun semua boleh. And the best part, model super high tech ni dipasang di Malaysia ya, dekat kilang EPMB di Melaka. And this is proper CKD, bukan SKD, dengan local content lebih 40%. Bukan itu sahaja, ini kali pertama model W ni dipasang di luar China dan GWM dah start export model ni dari Malaysia ke Thailand and later Indonesia. Kalah Proton. On to safety, WG9 ni dia ada 6 airbag, termasuklah curtain airbag yang panjang dia lebih 3 meter plus
full complete ADAS systems. So ini dia guys, GWM Way G9 di Malaysia. Best ke tak best, dan harga dia cukup murah ke tak nak lawan MPV petrol, diesel, hybrid dan EV yang lain? Tulis kat bawah.